Kalau kita tengok kereta ni, automatik kita tahu mesti ada yang cipta kereta ni. Walaupun kita tak pernah tengok pun siapa yang cipta kereta ni. Tapi kalau kita tak pernah nampak siapa yang cipta kereta ni, macam mana kita nak kenal siapa yang cipta kereta ni? Senang je, kita tengok desain penciptaan kereta ni. Kita fikir apa sifat yang perlu ada pada pencipta kereta ni supaya dia boleh ada kemampuan cipta kereta ni. Pertama sekali, dia mesti ada kehendak untuk cipta kereta ni. Kalau dia tak ada kehendak, dia takkan cipta kereta ni. Walaupun dia ada kemampuan nak buat kereta ni, tapi dia tak ada rasa nak buat, dia takkan buat. Yang kedua, dia kena ada ilmu nak buat kereta. Kalau tak, macam mana dia nak buat kereta ni? Dia mestilah ada ilmu fizik, matematik, engineering, pertukangan dan sebagainya untuk buat kereta ni. Yang ketiga, dia mesti ada kemampuan untuk menghasilkan plastik, getah, besi, lalu membentuknya menjadi tayar, chassis, bodi, rim, shaft dan lain-lain. Jadi tahulah kita bahawa pencipta kereta ni mestilah seorang yang mempunyai kehendak, mempunyai ilmu, berkemahiran, bijak, kreatif dan sebagainya. Macam itulah juga kita nak kenal Tuhan. Dengan memerhatikan penciptaan Tuhan pada diri kita dan alam semesta ni, kita dapat kenal pasti beberapa sifat Tuhan. Pertama sekali, Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini mesti ada kehendak untuk menciptakan kita dan alam semesta ni. Jadi kita boleh cancel out semua benda-benda yang dianggap Tuhan tapi dia tidak mempunyai kehendak. Maka mereka yang mendakwa bahawa alam ini dicipta oleh kebetulan, dicipta oleh Mother Nature, dicipta oleh patung berhala, semua itu tertolak. Sebab kebetulan Mother Nature dengan patung berhala tidak ada kehendak. Lepas tu penciptaan diri kita dan alam semesta ini jauh lebih hebat dan kompleks berbanding dengan penciptaan kereta ni. Jadi Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini mestilah jauh lebih hebat daripada pencipta kereta ni. Jadi mustahillah Tuhan yang ilmunya setakat macam manusia-manusia yang jenius, kuat seperti berjuta-juta tentera, berkuasa seperti para raja, boleh mendengar dan melihat seperti makhluk-makhluk apa saja yang wujud di dunia ini, mampu menciptakan kita dan alam semesta ini. Tak boleh, tak cukup lagi. Kena dahsyat lagi. Jadi Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini mestilah maha berilmu, maha bijaksana, maha berkuasa, maha kuat, maha mencipta, maha melihat, maha mendengar dan seterusnya. Selepas kita dah kenal pasti beberapa sifat Tuhan, timbul pula soalan, adakah Tuhan itu satu atau ada banyak? Okey, sekarang kita bayangkan kalau negara kita ni ada 2 PM. Adakah negara kita ini akan aman dan bertahan lama atau akan huru-hara dan hancur? Tentulah huru-hara dan hancur sebab 2-2 PM tu dia tak akan selamanya sependapat dalam semua perkara. Tengoklah kita sekarang hanya ada 1 PM pun ada macam-macam konflik dalam kerajaan. Apa lagi kalau ada 2 PM? Lagilah teruk. Dua-dua akan saling bergaduh supaya hanya seorang saja yang boleh memerintah negara ini tanpa sebarang gangguan. Itu baru cerita pemimpin negara. Bayangkan kalau alam semesta ini dipimpin oleh lebih daripada satu Tuhan. Awak rasa dunia ni akan aman? Kalau 2 PM yang bergaduh saja boleh huru-hara negara, apa lagi kalau yang bergaduh tu adalah level-level Tuhan. Kalau kita pernah tengok perlawanan epik antara dua watak fantasi yang kuat gila nak mampus iaitu Goku dan Frieza dekat planet Namek. Apa jadi dekat planet Namek lepas dia orang bertarung? Hancur baik planet Namek. Kalau Tuhan-Tuhan pula yang bertarung, agak-agak hancur tak bumi ni? Confirm bukan setakat bumi ni hancur, alam semesta ni hancur. Kita pun dah tak wujud dah. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 20 yang mafhumnya kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arash dari apa yang mereka sifatkan. Jadi kesimpulannya, Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini mestilah hanya satu saja. Tak boleh lebih daripada satu.
Tuhan tu juga mesti mempunyai kehendak, maha berilmu, maha bijaksana, maha berkuasa, maha kuat, maha mencipta, maha melihat, maha mendengar dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.